Mana-mana kampung tradisi di sekitar ibu negara tidak akan dibangunkan tanpa persetujuan penduduk. Jaminan diberikan Menteri Wilayah dan Kesejahteraan Bandar bagi menepis spekulasi mengatakan kerajaan merancang pembangunan di kawasan berkenaan. Jaminan itu termasuk Kampung Padang Balang di Sentul, Kuala Lumpur. Bagi menterinya, Datuk Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin, kerajaan telah mengutarakan janji tidak membuat sebarang pembangunan jika tidak dipersetujui penduduk seperti di Kampung Baru dan Kampung Kerinci. Malah kementeriannya sedang memohon peruntukan tambahan bagi membangunkan pelbagai infrastruktur di kampung-kampung tradisi berkenaan. Puas sudah aku tanam padi. Kalau penduduk atau pemilik nak maintain seperti sedia, kerajaan Barisan Nasional kita tidak akan force. Beliau menjelaskannya semasa pertemuannya bersama penduduk Kampung Padang Balang, Sentul. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada penerima anugerah cemerlang UPSR dan PMR serta sumbangan ihsan kepada golongan miskin di kampung tersebut.